Form 4 Chapter 1 Kuadratik dalam SPM 2021. Nak cari nilai X iaitu punca-punca dekat sini. Soalan dia agak serabut tapi relax dulu. Pertama kena susun jadi general form. Ada kuasa, tak ada kuasa, tak ada X sama dengan kosong untuk kita tentukan nilai A, B dan C untuk masuk dalam kalkulator dan kemudian kita reversekan balik kalau perlu. So ini adalah tutorial kalkulatornya. Yang pertama ambil balik soalan tu, lepas tu nampak bracket ni, kembangkan. Kembang dapat begitu. Yang belah kiri tak ada apa-apa, salin balik. Lepas tu cari macam mana cara untuk hilangkan pecahan, iaitu darabkan semua dengan 3. Kebetulan dua-dua dah sama kan? Darab dapat macam ni. Ingat, kena susun jadi general form. Jadi susun jadi general form yang ini kena letak kat belah kiri. Nanti kita dapatlah kat situ 3, negatif 10 dengan negatif 8. Itulah nilai A, nilai B dan nilai C nya. Lepas tu nak buat apa? Ambil kalkulator, tekan menu, tekan A sini. Yap, tekan nombor 2 untuk polinomial dan degree-nya adalah 2 juga. Now, nampak tak benda ni susunan dia sebiji macam benda ni? Okey, masukkan 3 untuk A, masukkan negatif 10 untuk B dan masukkan negatif 8 untuk C. 3, negatif 10, negatif 8. Tekan sama dengan, dah sama tu, tekan sama dengan, pop, dapatlah X sama dengan 4, X sama dengan negatif 2/3. X sama dengan 4, X sama dengan negatif 2/3. Jawapannya adalah C cacing. Itulah sahaja. Settle.